Korang mesti ada tertanya-tanya, macam mana kalau kita nak bawa masuk motor daripada Malaysia, nak bawa masuk Thailand. Bila korang dah masuk tu, korang lah korang nak pergi mana? Koh Samui ke, Krabi ke, belah utara Thailand pun boleh, tak ada masalah. So, hari ni nak ajar kat korang macam mana ataupun tips nak masuk dengan nak keluar daripada Thailand. So, kalau korang sekarang nak masuk Thailand, dah tak perlu dah nak isi borang white card, semuanya online. Boleh pergi dekat website TDEC. 3 benda paling penting korang nak bawa sebelum masuk Thailand. Double check pasport dah bawa belum, and then korang punya insurans, yang paling penting korang punya geran motor. Dan pada masa yang sama kita nak jalan jauh, double check dulu kita punya motor okey tak okey. So macam kita punya team pun tengah check juga keadaan condition motor macam mana, okey ke tak okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Yeah, settle. Yeah, let's go. Ding ding ding. Lepas saja korang cop pasport dekat Thailand, ni kat belah depan ni, jadi korang pusing, korang kena pergi dekat sini, okay, untuk dapatkan ni declare form. So, benda ni yang paling penting. Kebanyakan ada orang lupa, okay, korang isi form kat sini, kemudian sebelum balik pastikan korang kena serahkan balik declare form ni, okay.